Okey, jom kita bincang pasal satu syarikat yang bukan saja tengah gegarkan dunia teknologi, tapi juga pasaran saham, Nvidia. Ini cerita pasal satu pertaruhan bernilai trilion dolar terhadap masa depan, terutamanya masa depan kecerdasan buatan atau AI. Nak faham betapa besarnya impak Nvidia ni, ramai penganalisis dah mula buat perbandingan yang cukup berani. Diorang tengok CEO Nvidia, Jensen Huang, dan nampak macam bayang-bayang seorang ikon teknologi, Steve Jobs. Persoalannya, betul ke dia ni pewaris legasi yang sama untuk mengubah dunia? Perbandingan tadi tu bukan cakap-cakap kosong tau. Ia disokong oleh angka yang memang luar biasa. Cuba tengok ni. Pada satu masa, nilai pasaran Nvidia pernah cecah setinggi 44 trilion dolar. Angka ni meletakkan diorang dalam liga elit syarikat paling bernilai di dunia. Skala pertarungan ni memang besar gila. Jadi, apa yang buat semua orang yakin sangat ni? Mari kita mulakan dengan melihat dari sudut pandang orang yang paling optimis atau apa yang kita panggil bull case. Kita akan cuba bedah siasat visi besar yang jadi asas kepada penilaian yang menakjubkan ni. Visi ni pula datang terus dari mulut Jensen Huang sendiri. Dia tak nampak Nvidia ni sekadar syarikat pembuat chip. Tak, dia nampak Nvidia sebagai tulang belakang untuk segalanya. Dari pusat data sampailah ke robotik. Cita-cita dia ni macam nak bina lebuh raya untuk era teknologi yang akan datang. Jadi, macam mana diorang boleh jadi dominan macam ni? Kekuatan Nvidia ni terletak pada beberapa benda utama. Satu, platform perisian diorang, CUDA. Benda ni macam satu pagar yang buat pembangun susah nak lari ke tempat lain. Bila dah masuk, susah nak keluar. Dari segi teknikal pula, kos per token, anggap je token ni macam satu unit perkataan untuk AI, adalah yang terbaik. Dan prestasi per watt dia pun paling cekap. Benda ni nampak macam remeh, tapi untuk pusat data yang guna elektrik macam nak rak, kecekapan tu sangat-sangat penting. Okey, visi saja tak cukup. Dalam dunia pelaburan, nombor tu yang penting kan? Sekarang, jom kita tengok kira-kira di sebalik senario optimis ni. Angka-angka yang buat para pelabur teruja gila. Inilah jalan cerita yang orang-orang optimis bayangkan. Kalau Nvidia boleh dapat pendapatan 1 trilion dolar dan kekalkan margin untung yang super tinggi tu, untung bersih $0.5 trilion tu memang boleh jadi kenyataan. Dan kalau pelabur sanggup bayar 20 kali ganda untuk setiap dolar untung, satu penilaian yang logik untuk syarikat yang tengah meletup naik, maka secara matematiknya, kita akan dapat sebuah syarikat bernilai 10 trilion dolar. Ini bermakna potensi pulangan 2 ke 3 kali ganda dari sekarang. Tapi, setiap cerita hebat mesti ada risikonya. Sekarang, jom kita pusing 180 darjah. Kita tengok dari perspektif yang lebih skeptikal atau bear case. Apa sebenarnya kebimbangan utama yang buat sesetengah pelabur tak boleh tidur malam? Dan di sinilah mungkin terletaknya kelemahan terbesar Nvidia. Cuba tengok betul-betul. 60% daripada pendapatan diorang bergantung pada hanya 5 pelanggan gergasi. Syarikat macam Google, Amazon dan Microsoft. Ini satu tahap kebergantungan pada pelanggan yang sangat-sangat berisiko. Ini membawa kita kepada soalan cepu mas bagi orang yang pesimis. Seluruh modal pertumbuhan Nvidia ni bergantung harap pada perbelanjaan berterusan dari segelintir syarikat ni. Jadi apa jadi kalau diorang tiba-tiba cakap, okey, tahun ni kita slow down sikit belanja. Apa kesannya pada Nvidia? Untuk faham risiko ni, kita kena faham satu perkataan ni, CapEx atau perbelanjaan modal. Senang cerita, CapEx ni macam duit belanja syarikat-syarikat gergasi tu untuk bina pusat data mereka. Dan duit belanja diorang itulah yang jadi hasil jualan untuk Nvidia. Duit tu mengalir terus ke dalam poket Nvidia. Dan inilah hujah utama orang yang pesimis. Parti belanja besar-besaran ni tak boleh berterusan selama-lamanya. Sampai satu masa, pelanggan Nvidia ni kena buktikan yang setiap ringgit yang dilaburkan dalam chip-chip tu akan bawa pulangan yang jauh lebih besar. Kalau pulangan pelaburan AI tu tak setimpal, pipe duit tu pasti akan diperlahankan atau mungkin ditutup terus. Bukan itu saja risikonya tau. Ada lagi. Pesaing macam Samsung tengah pulun melabur. Pelanggan besar diorang sendiri macam Google dan Amazon pun tengah cuba nak bina chip sendiri. Dan logiknya, bila satu syarikat tu dah jadi terlalu besar, nak terus berkembang pada kadar yang sama laju tu, memang satu cabaran yang amat besar. Okey, kita dah tengok kedua-dua belah pihak, yang super optimis dan yang super berhati-hati. Jadi apa kesimpulannya? Apa sebenarnya yang dipertaruhkan dan kenapa cerita Nvidia ni penting untuk kita semua, bukan setakat orang-orang di Wall Street saja? Dan ini dia, pertaruhan Nvidia dalam satu gambaran yang sangat jelas.
Kalau senario optimis tu jadi kenyataan, pelabur boleh gandakan duit mereka sampai 3 kali ganda. Tapi, kalau senario pesimis tu pula yang berlaku, saham tu boleh jatuh menjunam sampai 70%. Itu satu kerugian yang sangat-sangat pedih. Sekarang anda mungkin fikir, saya tak beli pun saham Nvidia, so tak ada kena-mengena dengan saya. Fikir sekali lagi. Nvidia sahaja dah membentuk kira-kira 7% daripada indeks S&P 500. Kalau kita campur sekali dengan pelanggan-pelanggan gergasi dia, diorang ni membentuk lebih 20% daripada keseluruhan pasaran. Jadi, apa-apa masalah besar dalam sektor ni, ia bukan saja akan hentam pelabur teknologi, tapi berpotensi bagi kesan mendalam kepada seluruh pasaran saham dan dana persaraan anda. Jadi akhirnya kita kembali kepada soalan pokok. Adakah kita sedang menyaksikan kelahiran sebuah syarikat yang akan jadi asas kepada ekonomi masa depan, macam syarikat minyak pada abad yang lalu? Ataupun kita sebenarnya sedang berada di puncak satu gelembung spekulatif yang akan tercatat dalam buku sejarah? Jawapannya nanti akan menentukan hala tuju bukan saja untuk satu syarikat, tapi mungkin juga untuk seluruh pasaran bagi tahun-tahun yang akan datang.